Di antara semua struktur yang tersisa di Mimalan, ada satu yang paling menyeramkan. Bukan gelongsor air, bukan bangunan pentadbiran, tetapi patung dinosaur. Yang lain semua dah runtuh, dicuri atau reput dimakan cuaca. Tetapi patung ini masih berdiri tegak, seolah-olah ia dijaga oleh sesuatu. Dan ada sebab kenapa orang kampung dekat situ tak pernah berani dekatinya. Cerita ni datang dari Hafiz, seorang vlogger tempatan yang suka buat konten urban exploring. Pada tahun 2021, dia upload satu video berani tidur dalam Mimalan semalaman. Dalam video tu, dia masuk sorang-sorang, siap bawa khemah kecil. Dia pilih untuk tidur di bawah patung dinosaur yang tinggal tu, katanya untuk view dramatik. Tapi lepas video tu viral, Hafiz hilang dari media sosial selama 6 bulan. Bila dia muncul semula, dia tak pernah bercakap tentang Mimalan lagi. Tapi seorang pengikut lama, dia berjaya download backup footage yang tak pernah dia siar. Dan dalam video tu, apa yang berlaku sangat mengganggu. Dalam rakaman tu, sekitar jam 2 pagi, kamera GoPro Hafiz mula rakam bunyi geseran seperti kuku tarik atas simen. Dia bangun dan suluh keliling, tapi tak nampak apa-apa. Tiba-tiba patung dinosaur tu bunyi retak-retak, macam ada benda gerak dari dalam. Hafiz suluh ke arah mulut patung, dan ada mata bersinar merah dari dalam rongga itu. Dia lari, tapi kamera terus rakam. Terdengar dia menjerit. Dia hidup. Ada benda dalam patung tu. Rakaman berakhir dengan kamera terjatuh dan hanya bunyi tapak kaki berat melangkah pergi perlahan, satu demi satu. Lepas dia pulih, Hafiz hanya bagi satu kenyataan pendek dalam podcast. Mimalan tak ditinggalkan. Ia dijaga. Dan patung tu bukan sekadar patung. Ia penjara. Menurutnya, patung dinosaur terakhir itu bukan sekadar tarikan taman tema, tapi sebenarnya digunakan sebagai tempat kurung satu entiti tua zaman dulu. Entiti yang kononnya pernah diseru untuk lindungi tanah itu dari penceroboh. Bila Mimalan ditutup, semua kunci dijaga diam-diam oleh beberapa tok bomoh lama. Tapi bila orang mula ceroboh dan runtuhkan binaan lain, penjaranya semakin lemah. Orang-orang lama di kampung berhampiran pernah pesan, kalau kau masuk Mimalan, jangan pandang mata patung tu. Dan kalau kau dengar suara minta tolong, jangan sahut.